Good morning, Assalamualaikum. What is up guys, welcome back channel Yusuf Sembang Kari. Sakit kepala mat. Pertama sekali aku nak bagi shout out dan big announcement. Kudos to Liverpool, kemenangan milik korang, Premier League 15 point clear walaupun asal satu game ni kan. Kalau menang pun mat 12 point. Kalau menang lawan Liverpool, which is almost 100%, 99% impossible, akan close gate je 9 point. So diorang boleh menang Liga by game 35. Tapi semua ni ada benda mamak bapak tak logik. Tu je aku boleh cakap. Saka balik lah daripada injury ke. So Martinelli pun dah balik dari injury, tak membantu langsung. So memang aku dah boleh expect lah. And kat game ni menunjukkan aku yang mana kemaluan terbesar antara yang terbesar dengan Beko season ni. Walaupun aku cakap Arsenal punya rivalry dengan MU terlalu besar, so result macam ni boleh kata expected lah. Aku takkan nak cakap disebabkan diorang struggle dengan Premier League, diorang memang tak patut menang amat. Keep in mind, this is the worst United tu dalam sejarah Premier League. Okay, against Arsenal team yang compete untuk Premier League up to nanti sebelum lepas lah. But still nombor 2 kan. Second best team. Ni just menunjukkan betapa jauhnya jurang betapa jauhnya jurang between nombor 2 dengan nombor 1 dalam Premier League. Dan team nombor 2 dalam Premier League season ni struggle dengan team Blablas, okay, dengan Forest draw. Tapi team nombor 1 70 point so far, 15 point clear pada nombor 2. So season ni lebih kepada one horse race lah bagi aku. Mengingatkan aku pada zaman-zaman kegemilangan City. Ya, aku faham ada certain season yang Liverpool City compete juga. Tapi masa aku most of the seasons lah yang City menang dengan keselesaan yang nyata. By the end of the day, aku mesti bagi kurus ke Liverpool. Tapi kita bukan masa Liverpool ni, Manchester United punya performance ni mat, patut menang mat. Serius aku cakap. Kalau bukan sebab Raya, walaupun Raya patut lama lagi 3 minggu baru Raya patut. Tapi tak tahu apa Raya deliver Raya malam ni. Dia save after save. And second half punya performance Arsenal kan memang memalukan lah untuk team compete for the title. Tu aku boleh cakap. Lack of ideas pada Arteta ni memang bagi aku tamparan hebat kat muka dia yang buatkan mungkin aku patut sign. Aku malah cakap pasal sign lah, sebab aku rasa macam dia tahu dah dia patut sign. Right? Aku rasa dia tahu dah nak compete with Arteta tak boleh guna budak umur 18 dengan 17 first 11. Walaupun dia tak nak pun benda tu kalau boleh. Tapi aku malah nak cakap sebab aku sedar kita tahu patut. Kalau tak tahu tu memang aku rasa dia salah tempat lah, bukan tempat dia dalam Premier League ni. But aku nak cakap kudus lah kat United sebab aku tak expect orang step up. Arsenal baru je nak ada harapan nak aku rasa Arsenal put in the record first time 5 wins back to back against Manchester United in Premier League. Tapi tak menjadi sebab lepas je gol Bruno masuk, aku sih sebelum first half habis aku sih confident Arsenal boleh aku menang game ni mungkin 1-0. Tapi lepas Bruno gol aku cakap memang tak ada maknanya Arsenal nak skor 2 biji. Okay, tak ada maknanya Arsenal skor 2 biji. Sebab apa? One of the main reason is Old Trafford ni record which is kalau diorang lead by first half 1-0, diorang takkan kalah the game. Okay, so walaupun lepas Rice score, aku still rasa diorang takkan menang sebab kau tengok sendiri apa banyak chance yang diorang rapat. Kalau Raya tak deliver masterclass tadi Prime Alisson masa game PSG, aku rasa kita tak akan nampak apa yang kita nampak. Itu yang paling obvious sekali. And the fact that lepas dah lah tu rekod tu buatkan aku memang tak confident langsung ada Arsenal. Yang kedua mat, kau tahu apa jadi? Heaven pula masuk. Member memang takkan bagi chance lah kat Arsenal. Walaupun dia konsep sebiji, but kau tengok performance dia untuk budak yang baru buat debut against old team dia, pressure tu boleh bayangkan tak macam mana. Sebaik game ni kat Old Trafford. Kalau game ni main kat Emirates aku rasa Mamat dah meltdown lah. Tapi game ni kat Old Trafford, dia punya debut, which is kalau nak bagi first team debut dia masa friendly pun against MU tak silap aku masa pre-season kan. But sangat solid. Nampak kenapa Arsenal cuba untuk tahan Mamat ni nak caw kat sebab dia tahu depan ni Gabriel dengan Saliba. Lepas tu ada siapa lagi, Tomiyasu, ada Calafiori, ada Kiwior ni semua player yang boleh main center back. So dia tahu pathway dia untuk first team ni memang almost impossible. So dia tengok United yang defend jam, so aku boleh masuk team ni. And dia masuk and perform lah. So shout out kat Heaven, on the ball, physically winning duels. Walaupun dah umur 18 tapi solid performance lah. Buatkan aku rasa terkilas Mamat ni jauh daripada Arsenal. But layak sebab dia dapat chance. Aku rasa kalau dia Arsenal tak dapat lagi first teamnya debut. Bukan Cido je, tapi Cido pun tak dapat main game ni kan. But overall game bagi aku dalam game ni sangat-sangat mengecewakan. The fact that tak ada macam apa panggil lah, innovation tau dari segi sub, dari segi tactically. Faham tak? Bila Martinelli masuk pun macam kau tak rasa orang akan score. Kalau patut kau biar je Nwaneri main dengan Martinelli 1-2 budak melaju dengan that creativity, mesti boleh create something kan. But tak tahu lah, baik game ni kalau to be honest lebih pada Raya masterclass dengan Amorim masterclass sebab the fact that dia berani letak Casemiro dan Bruno kat midfield pair
against apa Rice parting order kat memang aku respect lah. Memang jadi. And sebab apa mesti ada sebab menjadi. Sebab dia tahu kelemahan Arsenal in terms of midfield game ni apa. And membuatkan dia berani letak Bruno. Lepas tu dia masukkan Eriksen. Benda-benda yang macam risky. Actually logik lah. Sebab kalau dia nak main on the counter. Sebab position dia pun 30% game ni. Dan kita boleh agak lah akan main on the counter. Gunakan play-play macam Garnacho. Tapi disebabkan tu dia perlukan player yang boleh jumpa Garnacho. Siapa yang boleh jumpa Garnacho? Eriksen lah. Eriksen yang boleh cari Garnacho sampai jumpa. So the fact that Garnacho put in that performance, sayang lah Mazraoui tak boleh nak score. Zirkzee try untuk flip pula. Member ingat main futsal ke apa. Tak menjadi. Tapi to be honest lah, apa aku boleh cakap pasal Zirkzee kan, season ni lah, pada awal season lagi, terus all the games aku dah usah Zirkzee main. Walaupun ada game dia kena sak awal apa sebagai orang gelak, apa tepuk dia kena sak apa semua. Tapi aku rasa Zirkzee overall season ni lagi meyakinkan tu performance daripada Højlund. Lepas Højlund masuk, aku sedar kenapa Mamat ni macam orang dah start petikai kan. Dulu petikai kan sebab tak kena suapan. Tapi macam aku tengok game ni macam suapan ada je. Tapi macam aku rasa confident lah. Kesian lah. Macam Rooney cakap, Rooney sembang masa dia masuk ada dadak yang tua kelilingi dia untuk support dia, bantu dia. Tapi Højlund biasa kena buat kerja seorang. Dari segi kau daripada budak muda, kau nak try untuk build up kau punya career, kau punya confidence daripada dengan team yang struggle macam ni sangat-sangat susah. Antara team yang membunuh talent. So apa yang kau expect? The only talent yang come out on top dalam team ni for the past couple of years, Bruno je yang stay consistent. Walaupun banyak persoalan yang bertanya ke Bruno apa Raya, aku rasa misconfirm orang apa petikaikan Raya punya positioning untuk goal Bruno kan. But to be honest, aku rasa logik je dia letak position badan dekat situ. Sebab kalau kau fikir dah kaki kiri yang akan shoot macam mana goal tu masuk, and dia punya position bola. Tapi the fact that dia nak ambil kaki kanan, so aku rasa dia Raya punya expectation dia akan ping bola tu hujung kena side of the net, belah yang dia tu. Tapi aku rasa Bruno pemain psycho ke. Dia tahu Mamat ni akan try untuk save belah sana, so dia bagi belah sini. And the fact that Raya tak boleh save tu kesilapan Raya. But point aku rasa apa macam aku juga rasa macam aku rasa macam wall Arsenal jauh gila dengan Bruno. The fact that jauh sangat buatkan dia tak boleh nak lompat, tak boleh nak cover. And Bruno ada banyak masa untuk lob bola dan ding bola. Faham tak? So aku rasa tu lebih pada positioning wall. Tapi tak tahu tu tepat ke apa. Tapi aku rasa wall tu macam ada something wrong dengan positioning doang. And overall performance, Rice the best player on the pitch untuk Arsenal semalam. Lain semua mengecewakan teruk. Tak tahu nak cakap apa. The fact that diorang jumpa team yang tengah struggle dalam Premier League and tak boleh nak put in performance, menunjukkan kenapa diorang tak menang Premier League season ni. And aku rasa apa yang patut jadi, sepatutnya MU menang je game ni. Biar Arsenal rasakan. Aku bukanlah biasa Arsenal rasakan sangat. Biarlah macam manager tu rasakan akibat aku tak sign. And walaupun like tak lah, aku rasa the only thing yang aku nak tambah lagi, aku rasa aku harap sangat lah next round dalam Champions League Arsenal jumpa Real Madrid. Nak biar Real Madrid ajar Arsenal cukup-cukup. You are not at this level. Walaupun aku cakap macam ni, to be honest aku nak Arsenal menang lah dalam Real Madrid tu. Tapi kalau Arsenal kalah dengan Real Madrid, katakan aku nak Real Madrid ajar dia cukup-cukup. Aku nak bagi Mbappe ajar Arsenal cukup-cukup. Aku nak Vinicius Junior ajar Arsenal cukup-cukup supaya dia bangun. Dia sedar kita perlukan big signing in the summer. Aku tahu Berta dah masuk Arsenal Sporting Director, but dah terlambat. Okay lah untuk next season, but season ni yang kau ada peluang untuk menang itu terlambat, Mat. Literally terlambat. Tapi tak apalah, at least macam biasa lah, next season Netflix kan, Netflix FC kata Evra. So hidup boleh teruskan lah. But tu lah, aku harap jumpa Real Madrid. At least dapat dah pergi Real Madrid kan. Berlama tak lawan Real Madrid kan, boring enggak kan. So itu antara apa aku expect. Aku rasa confident aku menang PSV. And aku rasa game ni, the fact that dia dapat result macam ni positif dengan Arsenal, akan bantu MU in terms of confident players diorang untuk hadap Sociedad second leg lah. Sebab aku rasa diorang patut finish Sociedad. Sebab Sociedad banyak loose player lah kebelakangan ni. So Zubimendi pun akan caw. So mungkin dia punya confident tak on top. But we'll see. So perompakan nyata berlaku pada MU minggu ni. But we'll see minggu depan siapa rompak siapa pula. Aduh.